Duit selalu hilang, tapi emas tak pernah. Bismillah, Assalamualaikum, saya Datuk Omar, seorang penjibat emas public gold. Apa maksud saya tadi? Duit selalu hilang nilainya daripada tahun ke tahun disebabkan inflasi. Tahun sebelum-sebelum ni 10 sen boleh beli sebungkus nasi lemak. Sekarang 10 sen tu dah tak boleh. Mungkin satu bungkus nasi lemak berharga RM2. Emas pula, emas ni tahun 2000 harga untuk 1 gram emas RM30. Tahun 2025 paling tinggi yang saya pernah nampak ialah RM590. Dalam jangka masa 25 tahun, emas hampir naik 20 kali ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, psikologi di sebalik duit dengan emas sangat berbeza. Bila kita dapat duit banyak, cash banyak dekat tangan kita, dalam bank kita, kita fikir nak spend dan beli macam-macam. Berbeza pula dengan emas. Setiap kali kita nampak emas, kita akan fikir nak simpan lagi dan lagi. Dua-dua ada nilai, tapi satu kita fikir nak spend, satu lagi kita fikir nak simpan lagi banyak. Saya nak bantu anda untuk mulakan simpanan emas secara percuma. Bimbingan saya adalah percuma. DM saya untuk saya hantarkan link. InsyaAllah. Assalamualaikum.